السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Al-Imam Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala, wa huwa marfu'un hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Wa huwa, dan bermula dia apa? Fi'il dhari'. Bermula fi'il mudhari' itu khabar marfu'un, ialah dirafa'kan dia kan fi'il mudhari'. Hatta, sehinggalah, yadkhula, masuklah ia, hatta nasab dengan ad mutmarah. Hatta yadkhula, sehingga masuklah ia fi'il mudhari', masuklah ia alaihi alal mudhari'. Atas fi'il mudhari' itu fa'il yadkhula nasibun uli amil jazam, ataf au jazimun atau amil jazam. Ini kalau selama mana tak masuk amil jazam, amil nasab, maka ketika itu dia rafa'. Dia panggil at-tajarrudu minan nasibi wal jazimi. Itu amil ma'nawi. Kemudian al-wawu, bermula waw itu lil isti'nafi, untuk isti'naf permulaan ayat. Huwa dhamirun munfasilun mubtada'un mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in. Dhamirun khabar, mubtada'un khabar kedua, munfasilun sifat. Marfu'un, bermula marfu' itu khabarul mubtada'i, ialah khabar mubtada'. Marfu'un, yang dirafa'kan dia kan khabar bil mubtada'i, dengan mubtada', itu amil dia. Abadan, nomor 3, abadan, selama-lamanya marfu'. Abadan zarfu zamanin mansubun ala dhafiyati, ataupun kita i'rab maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Sebab khilaf pada nama zarfu zaman ke maf'ulun fihi. Hatta, bermula hatta itu harfu ghayatin, ialah harah ghayah, su' dia. Wajarrin, dan jar. Kata muhasyi, qawluhu ghayatin ay li raf'i. Jadi mana apa? Maksudnya selama mana dia tidak masuk amil jazam, selama itulah rafa'. Ghayah dia, pengesuk dia, sampai bila dia nak rafa'? Sampai masuk amil jazam. Gitu. Itu ghayah dia. Qawluhu wajarrin, bermula perkataan syarih musannif, wajarrin tu syarih ay mujarrid lil masdari al munsabiki, iaitu bagi masdar yang memecahkan akan olehnya oleh masdar, memecah masdar dia, takwil masdar tu lah. Hatta yadkhula ay hatta an yadkhula, ad mutmarah. Lianna al-fi'la, kerana bahawasanya fi'il ba'da hatta, selepas hatta tu, al-fi'la isim bi'anna, ialah fi ay sabitun, sabit ia fi ta'wilil masdari, pada ta'wil masdar. Ayyadkhula, jadi dukhuluhu, itu asal dia. Hatta ayyadkhula alaihi nasibun, ay hatta dukhulu an-nasibi wal jazimi alaihi. Itu asal dia. Kemudian
Jadi asalnya hatta dukhulihi ya. Hatta dukhulin nasibi wal jazimi alaihi. Sebab dia jarun. Tapi jar lepas pada tu ada apa nama, ada fi'il. Maka dia fi'il tu mansub bi an mutmarah, bukan dengan hatta tu sendiri. Lepas ni akan disebutkan bab nawasib. Yadkhula bermula, yadkhula itu khabar fi'lun, ialah fi'il, mudhari'un mudhari', mansubun mansub bi an, mansub bi an, antun amil hakiki dia. Bi an mutmaratan, baca dengan hal. Qauluhu mutmaratan halun khabar. Sebab apa an? Sebab apa hal? Sebab apa bukan sifat? Kerana an tu qasak lafaz. Bila qasak lafaz dia makrifah. Bila makrifah dia i'rab hal lepas tu sahih halnya an. Wujuban ai idmaran wajiban. Sifat bagi maf'ul mutlaq mahzuf. Maf'ul mutlaq bagi mutmarah. Ai idmaran wajiban. Akan sebagai sembunyi yang wajib. Ba'da hatta, selepas daripada perkataan hatta. Wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbi yadkhula. Bermula alamat nasabnya yadkhula ialah al-fathatu zahiratu, fathah yang nyata. Yadkhula la. Alaihi bermula, alaihi itu ala, bermula ala harfu jarrin ialah haraf jar, wal ha'u bermula ha, dhamirun mabniyun ala al-kasrati fi mahalli jarrin. Selesai. Sebab apa? Lianna dhamir tu, kerana bahawasanya dhamir tu ialah ismun mabniyun, ialah isim yang dimabnikan akan dia ke isim yang mana la yadhharu fihi ay fi ismin i'rabun, tidak nyata pada isim tu i'rab. Nasibun bermula nasib itu fa'ilu yadkhula, ialah fa'il bagi yadkhula, marfu'u dirafa'kan ia kan fa'il itu bi dhammatin, dengan dhammah, sifat zahirati yang nyata ia, au harfu atfin, bermula au itu ialah harf ataf. Harfu atfin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Jazimun bermula lafaz jazimun itu ma'tufun ala nasibin, ma'tuf ke atas perkataan nasib, wal ma'tufu al marfu'i marfu'un, dan bermula isim yang di'atafkan atas marfu' itu marfu' juga abihasa, yakni berkehendak ia oleh musannif. Maf'ulun bih anna al-fi'la al-mudhari'a, bahwasanya fi'il yang mudhari' itu, al-fi'la isim anna, al-mudhari'a sifat al-fi'la, khabar anna yastamiru berterusan ia fi'il mudhari', berterusan ta'alluq ala raf'ihi, atas rafa' jawabnya fi'il mudhari'. Jadi dia berterusan dia rafa' ila wujudi nasibin, sehingga ada alih nasib, amil jazam. Amil jazam tu ada. Bila amil jazam ada, fayansibuhu, maka menasab ia nasib, hu akan fi'il. Nasab akan fi'il. Kata Muhasyi rahimahullah, qauluhu fayansibuhu, dia kata fayansibuhu ila faidatu zalika, bermula faedah demikian itu, faedah demikian qaulihi dia, ba'da qaulil musannifi, selepas perkataan musannif. Apa perkataan musannif? Baya' badal nasibun au jazimun tu, al-ihtirazu khabar faedah, al-ihtirazu anin nasibi wal al-muhmali. Jadi maknanya faedah zalika ba'da qaulil musannif nasibun au jazimun tu, al-ihtirazu ay muhtarizun. Kena takdir si wasah sebab dia khabar masdar. Masdar tak boleh buat khabar. Masdar tidak boleh buat khabar, mereka kena takdir isi wasah. Lepas tu pula tak boleh buat isi wasah, melainkan dia atas sama'i saja, atas pendapat asah. Dia kena takdir lah. Faidatu zalika, faedah demikian itu, demikian qauluhu fayansibuhu ila akhirih. Selepas perkataan musannif disebut nasibun au jazimun, ialah al-ihtirazu, yakni muhtarizun, mengeluarkan anin nasibil muhmali, daripada amil nasab yang muhmal, yang tak berfungsi, yang tak beramal. Al-muhmali sifat nasib. Al-muhmali mana yang tak beramal, yang hampa. Nahwu contohnya, wa mithalun nasibil muhmali, bermula contoh nasab, amil nasab yang hampa tu. Nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau, anta qura'ani. Patutnya apa? Anta qura'a lah. Dia tetap taqra'ani ada nun, membaca oleh kamu berdua. Jadi sepatutnya kalau dia beramal, anta qura'a lah, nun tu hazah.
Dia af'al khamsah. Wa 'anil jazimi, dan daripada amil jazam atau pada 'anil nasib. Kadzalikal muhmali, seperti demikian itu demikian muhmal. Jazam, harap jazam, amil jazam pun dia tu muhmal juga ada. Nahu ay wa mithalu zalika, nahu qaulika, umpama kata engkau, lam yufuna. Lam yufuna. Jadi asalnya lam yufu. Sebab nun tu hazah nun lah sebab af'al khamsah, tapi dia tak beramal. Bila tak beramal, maka tetap ada nun. Kata musannif rahimahullah, au jazimin, ataf kepada nasibin, ataupun adanya nak ambil jazam, fayajzimuhu, maka menjazam ia ambil jazam, hu akan fi'il. Kalau ada amil jazam, dia akan menjazamkan fi'il. Kalau ada amil nasak, dia akan menasakkan fi'il. Menasakkan dan menjazamkan ni yang beramal, bukan muhmal. Wa ikhtulifa, dan dikhilafkan fi rafi'ihi, pada amil rafa'nya, amil rafa' fi'il mudhari'. Amil rafa' fi'il mudhari' khilaf ulama. Siapakah amil dia? Faqila, maka kata sebagai ulama. Kata muhasyi, qauluhu faqila ilah. Huwa, bermula dia maqil ni, ialah ma dhahaba ilaihi huzzaqul kufiyina. Ialah pendapat yang telah berpendapatlah ilaihi kepadanya, kepada ma, fa'il oleh huzzaqul kufiyina, oleh orang-orang cerdik di kalangan ulama Kufah. Wa minhum, sebahagian mereka itu, huzzaqil kufiyin, sebahagian daripada orang-orang cerdik Kufah, ialah mubtada' muakhar al-farra'u, iaitu al-farra'. Intaha Ashmuni, dalam kitab Syarah al-Ashmuni li Alfiyah ibn Malik. Dan pendapat qil ni pula, wahwa, dan bermula dia hadzal qil ni khabar as-sahihu, ialah pendapat yang sahih. Maksud pendapat sahih, kata muhasyi, qauluhu wa huwa as-sahihu, ay kenapa sahih? Li'adami raddi qauli sahih. Kerana tiada yang mengeratnya, yang mengkritiknya, yang mengkritik qaul sahih, bi khilafi ma ba'dahu, berbeza dengan barang, yakni pendapat sabata yang telah sabit ia barang ba'dahu, ba'da sahih. Selepas pendapat sahih ni, dia nyatakan 3 pendapat lagi. Siapakah yang merofokkan, yang menjadi amil bagi fi'il mudhari'? Ada sebut 3 ni, tapi 3 tu dikritik belakang. Yang sahihnya khabar at-tajarrudu, kan, at-tajarrudu wa huwa as-sahihu. Mana as-sahih tu? Boleh buat khabar mubtada' mahzuf boleh. At-tajarrudu, ataupun maf'ul bih bagi fi'il mahzuf, a'ni bis-sahih at-tajarruda, iaitu bebas, kosong, minan nasibi, daripada amil nasab, jar majrur, ataf, wal jazimi, dan amil jazam. Kata muhasyi rahimahullahu ta'ala, qauluhu at-tajarrudu, kata musannif at-tajarrud, ilah. Fa'in qulta, maka jikalau berkatalah oleh engkau, at-tajarrudu adamiyun, bermula tajarrud itu, bebas tu dah, tajarrud, bebas daripada amil jazam, bebas daripada amil nasab. Tajarrud tu khabar adamiyun, ay mansubun ilal adam, dinisbahkan kepada tak ada, peseng tak ada. Bukan lafzi pun tajarrud ni, dia peseng tak ada lah. Bila begitu, warraf'u wujudiyun, sedangkan rafa' itu yang dibangsakan kepada ada khabar. Sebab kita boleh baca dia. Darabu, yadribu, bubu. Jadi kaedah dia, wal adamiyyu la yakunu alamatan lil wujudi. Dan bermula adami itu, hak peseng tak ada tu, khabar la yakunu, tidak adalah ia adami, alamatan lil wujudi, ialah alamat bagi benda hak peseng ada. Tak bolehlah benda hak peseng tak ada menjadi alamat kepada benda hak peseng ada. Kata dia, qultu, jadi macam mana? Berkata olehku, qad ujiba, sesungguhnya dijawabkan, qad ujiba bi hadzal qil, qad ujiba hadzal qil, dia jawabkan akan qil ni, an hadza, ay an hadza al-amri, an hadza soal, daripada soal itu. Okey, dijawab tu bila? Ba'da taslimi anna tajarruda adamiyun, selepas kita menerima bahawasanya tajarrud itu adami. Okey, kita kena
konsisten dengan soalan kita. Soalan dia kata apa? Oh, tajarrud tu adami. Rafa' tu wujudi. Lepas tu, benda adami tak boleh jadi alamat kepada wujudi. Lepas tu dia pun nak jawab. Jawab bila? Lepas mu terima kata tajarrud tu adami. Okay, kita pun kata, okay, tajarrud tu adami, tajarrud tu adami. Okay, aku nak jawab. Lepas mu kata begitu, aku nak jawab. Apa dia? Li'annahu kana bahwasanya tajarrud itu. Khabar ibaratun ialah ibarat. Ibarat cakapan an isti'malil mudhari'i daripada menggunakan oleh mudhari'. Penggunaan fi'il mudhari' ala awwali ahwalihi ahwalil mudhari' atas awal keadaan-keadaannya mudhari'. Awal keadaan mana? Huruf awal. Khalisan. Bukan huruf awal. Apa nama? Penggunaan fi'il mudhari' atas awal keadaan mudhari'. Awal keadaan mudhari' lagu mana? Khalisan min lafdhin yaqtadi taghyir fi'il mudhari'. Iaitu bebas ia daripada lafaz yang menuntut ia lafaz sifat. Taghyirahu maf'ul bih akan menukarnya fi'il mudhari'. Ini menukar apa? Menukar ahwal tu dah. Taghyiru ahwali akhir kalimah. Jadi ketika mana mudhari' seketui ada situ dan tidak ada lafaz yang menuntut supaya berubahnya fi'il mudhari' kepada baris lain, maka asalnya marfu'ah. Asal marfu'ah. Lepas tu dia kata wasti'malu syai'i. Jadi itu dia dipanggil tajarrud. Itu maksud tajarrud, dia kata ibaratun ibarat daripada penggunaan fi'il mudhari' pada awal-awal keadaan fi'il mudhari' yang bebas daripada lafaz yang menuntut untuk dia tu bertukar jadi baris lain. Itulah tajarrud. Okay. Lepas tu wasti'malu syai'i dan bermula penggunaan sesuatu. Sesuatu tu mudhari' lah. Wal maji'u bihi ay bi syai'i dan bawa datang dengan dia dengan sesuatu tu ala sifatin atas satu sifat itu ma laisa bi adamiyyin. Ma laisa bi adamiyyin. Ialah barang yang bukan ia barang yang bangsa adami. Dia kata penggunaan sesuatu atas satu sifat, datangnya sesuatu atas satu sifat, itu bukan adami. Antaranya sifat sini apa dia? Fi'il mudhari' datang dalam keadaan tidak ada lafaz yang menuntut dia untuk berubah baris. Itu satu sifat. Jadi penggunaan fi'il mudhari', datangnya fi'il mudhari' atas sifat tersebut, itu bukan adami dia kata. Jadi kesimpulan nak kata tajarrud bukan adami. Gitu ya. Tajarrud bukan adami. Dia jawab begini lepas apa? Ba'da taslimi anna tajarrud adami. Mu kena terima dulu tajarrud tu adami. Mari aku nak kritik kata, bukan adami. Sebab fi'il mudhari' awal-awal keadaan itu memang bebas daripada lafaz yang menuntut kepada ma'mul fi'il mudhari'. Patunya itu dia panggil tajarrud. Ada tak perkataan adami, adamu syai'? Tak ada. Tak ada adamu syai' apa tak ada. Tapi itu keadaan awal fi'il mudhari'. Maka kalau begitu, tu dia panggil bukan adami. Bukan adami. Sebab dia tidak ada adamu syai'. Tak ada sesuatu. Lain macam sifat salbiyah. Salbiyah al-baqa'u adamul huduth. Qidam tu kena kepada tak baharu. Tu salbiyah. Tu dia panggil adami. Tu adami lah. Adamu syai'. Adami ni adamu syai'. Macam haraf. Haraf apa dia? Alamat haraf. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Itu adami. Sebab la yasluhu. Kena kepada alamat la. La tu tidak. Tidak tu adami. Tapi kalau tajarrud, tak ada benda tu. Itu Kemudian waqila dan kata sebagai ulama. Dapat keduanya yang menjadikan rafa' tu ialah ahruful mudhari'ati ahruful mudhara'ati, iaitu huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Kata muhasyi qauluhu wa qila ahruful mudhara'ah yunsabu hadha, dinisbahkan akan pendapat ini naib fa'il lil Kisai, bagi Imam Kisai, kama fil Ashmuni, seperti mana qala fil Ashmuni, telah berkata oleh Syekh Ashmuni dalam syarah Ashmuni, iaitu syarah Ashmuni li Alfiyati bin Malik.
Kemudian dia kata wahia, dan bermula dia ahruful mudhara'ah mubtada. Khabar al-ahruful arba'atus sabiqatu, iaitu huruf-huruf sifat yang empat, sifat kedua yang lalu, iaitu apa? Anaitu. Dapat ketiga, waqila, dan kata sebagai ulama, musyabahatuhu musyabahatul fi'lil mudhari', bersamaannya fi'il mudhari' lil ismi, pada isim. Pada isim apa? Akan isim lam zaidah. Ismi maf'ulun bih musyabahah. Musyabahah idhafah masdar pada fa'il. Sama dari sudut mana? Fil harakati, pada habari-bari, ataf was sakanati, dan pada mati-mati. Itu dia panggil apa? Secara mutlak, bukan secara tepat. Fathah dengan fathah, kasrah dengan kasrah. Tak, semata-mata baris ya. Sama ada fi'il bari atas, isim bari bawah, ikut asalkan berbaris. Katanya itu amil dia. Kata muhasyi, qawluhu wa qila musyabahatuhu tu ilah. Hadha bermula ini mubtada, qawlu Tha'labin. Perkataan pendapat Tha'lab namanya. Kama fihi aidan, seperti mana ay kama qala Tha'lab fihi, padanya, pada hadzal amri, pada perkara ini juga. Tha'lab pun kata begitu. Okay. Kayadribu ay wa mithalu dhalika, bermula contoh demikian itu, sabitun, sabit ia, kayadribu, seperti lafaz yadribu. Fa inna yadribu, maka sesungguhnya yadribu itu isim inna, ala ay sabitun, sabit ia, ala wazni daribin, atas wazan darib. Darib isim, yadrib fi'il. Mana sama tu musyabahah. Tengok huruf ya berbaris tak? Berbaris. Huruf dot berbaris. Huruf kedua fi'il mati, dot mati. Huruf kedua isim alif mati. Huruf ketiga fi'il ra bari bawah. Berbarislah. Kita kata tak kisah bari bawah atas. Isim pun berbaris juga. Ya akhir tak kira lah. Itu i'rab ya. Jadi dia musyabahah bil ismi. Tu dia punya amil dia. Tu ya. Waqila, pendapat terakhir. Dan kata sebagai ulama lagi, hululul fi'li, masuknya fi'il mahallal ismi, pada tempat isim, mansub bila zil khafi. Dia boleh masuk pada tempat isim, mana boleh ganti isim. Mana isim patut ada situ, dia ganti isim. Itu. Isim patut ada situ, dia ganti isim. Boleh dia kata. Kata muhasyi, qawluhu wa qila hululuhu ilah, hadha bermula ini, hadha qawluhu ni khabar qaulul basriyina, ialah qaul mazhab Basrah, kama fihi aidan, ay kama sabata fihi aidan, seperti mana telah sabit padanya pada hadzal qil juga. Kemudian kata musannif rahimahullah, waraddu silap. Waraddu, dan bermula kritikan hadhil aqwali, ke semua pendapat ini. Hadhihi mudhafu ilaih, al aqwali badal. Itu ba'dal awwali, yang selain yang pertama. Al-awwala maf'ulu bih ada, sebab dia ada ma masdariyah. Khabar raddu, semua kritikan tu selain yang pertama. Yang pertama apa dia? At-tajarrud tu, yang pendapat sahih tu. Tiga lagi dikritik belaka. Khabar yu'lamu, diketahui akan dia, akan rad itu, minal mutawwalati jar majrur, daripada kitab-kitab mutawwalat. Jadi makna kalau orang belajar Kafrawi saja ni tak ada lah. Bila kata yu'lamu minal mutawwalat, mana Kafrawi bukan mutawwalat ni. Kafrawi masih kecil lah. Untuk yang belajar. Maka muhasyi dia bawa marilah semua kritikan tu. Qauluhu al-mutawwalati. Belum tu. Qauluhu ma'adal awwala, wa huwa, dan bermula dia ma'adal awwala, khabar at-tajarrudu, ialah tajarrud. Kemudian ini pendapat sahih. Qauluhu al-mutawwalati, aqulu, berkata olehku muhasyi. Farudda athani. Farudda athani, maka dikritikkan. Qad, sesungguhnya rudda athani, dikritikkan akan yang kedua. Yang kedua apa dia? Iaitu ahruful mudhara'ah. Iaitu ahrufu al-mudhara'ah. Fi'il mudhara'ah itulah yang menjadikan rafa' fi'il tu.
Bi anna ahrufal mudhara'ati, dengan bahawasa huruf-huruf mudhara'ah itu ahrufa isim anna al-mudhara'ati mudhafu ilaih. Khabar anna juz'un minal mudhari'i, ialah sebahagian daripada mudhari'. Itu sebab dia. Kerana huruf mudhari' sebahagian daripada mudhari' dah, sebahagian daripada mudhari'. Ana itu tu sebahagian daripada mudhari'. Maka wal juz'u syai'i, dan bermula bahagian bagi sesuatu, juz'u mubtada asy-syai'i mudhafu ilaih, khabar la ya'malu fihi ay fil mudhari'i, tidak beramal ia juz'u syai' padanya pada mudhari'. Tu alasan pertama. Dia Arab kata tak boleh harful mudhara'ah tu dia beramal kerana apa? Kerana dia tu juzuk mudhari'. Juzuk tak boleh dia menjadi amil diri sendiri, tak boleh. Wasalithu atah pada asani, dan dikritik pendapat ketiga. Pendapat ketiga apa dia? Musyabahatuhu lil ismi, persamaannya fi'il tu dengan isim. Itu pendapat ketiga. Jarak lagu mana? Bi annal mudhara'ata, dengan bahawasanya bi annal mudhari'ata, dengan bahawasanya fi'il mudhari' itu innama hanya saja khabar anna iqtadat ay talabat. Iqtadat ay talabat, menuntut ia mudhari'ah tu akan i'rabahu, akan i'rabnya i'rab isim. I'rab isim sebab dia musyabahah al-fi'li lil ismi. Jadi mudhari'ah tu mudhari'ah fi'il mudhari' itu menuntut akan i'rabnya i'rab isim min haitsul jumlatu, dari sudut secara umum saja. Min haitsul jumlatu ay min haitsu huwal jumlatu, secara jumlah, secara umum. Thumma, kemudian okeylah, tak apalah dia menuntut i'rab isim secara umum je. Thumma yahtaju, kemudian berhajat ia fa'il kullu naw'in, oleh setiap satu kategori min anwa'il i'rabi, daripada kategori i'rab, ila amilin jar majrur, kepada amil sifat yaqtadhihi, yang menuntut ia amil hi akan dia, akan kullu naw'in akan dia bukan, akan kullu wahidin minal fi'li wal ismi. Hu tu balik yaqtadhihi, hi balik pada kulla fi'lin wal ismi, setiap fi'il dan isim. Dia kata betul lah mudhara'ah tu, isim mudhari' tu, fi'il mudhari' tu menuntut akan i'rab isim. Apa menuntut akan i'rab isim? Iaitu dia sama lebih kurang ya i'rab tu. Kalau marfu', mansub ada mansub, cuma majrur tak ada lah pada fi'il mudhari' ni. Cumanya lepas sama tu secara umum saja. Kemudian masing-masing berhajat kepada amil untuk menuntut isim tu nak i'rab apa. Masing-masing mencari amil, mencari makmul untuk nak i'rab fi'il tu nak i'rab apa. Tetap dia perlu pada amil juga. Bukan semata-mata sama begitu saja. Sama betul lah, tak nafi. Tapi secara jumlah, secara umum saja. Warabi'u ataf thani, dan dikritik pendapat yang keempat. Binahwi, dengan umpama ja'altu af'alu. Ini contoh dia buat ayat dulu. Kritik yang keempat. Yang keempat apa dia? Hululul fi'li mahallal ismi. Masuknya fi'il pada tempat isim. Masuk fi'il pada tempat isim tu, itu yang perkara yang keempat. Dikritik juga. Umpama ayat ja'altu af'alu. Ja'altu tu fi'il syuruk tu. Ni buat kejut pula. Kok mana fi'il ada dua kali? Tak, tu fi'il syuruk. Macam syara'a yatakallamu. Fi'il syuruk yatakallamu. Apa fi'il selepas pada tu? Jadi ja'altu af'alu. Apa dia? Telah mula masuklah oleh aku buat. Telah mulalah buat oleh aku. Tu asal. Ja'altu af'alu, telah mulalah buat oleh aku. Lepas tu wa ra'aitu alladhi yaf'alu, dan telah melihatlah olehku akan orang yang berbuat ia alladhi. Wa sayaqumu Zaidun, dan lagi akan dirilah oleh Zaid. Wa sawfa yaqumu Zaidun, dan lagi akan datang berdirilah ia oleh Zaid. Selesai. Itu contoh dia bagi. Fa innal fi'la, maka sesungguhnya fi'il isim inna fi hadhil mawadhi'i, pada seluruh tempat-tempat ni, ja'altu af'alu, ra'aitu alladhi yaf'alu, sayaqumu Zaidun. Kita perhati kat fi'il itu. Itu marfu'un khabar, dirafa'kan fi'il tu. Ma'a anna lisma, hal keadaan bahwasanya isim tu la yaqa'u fiha, tidak berlaku ia isim padanya, pada hadhil mawadhi'. Tempat ni tak ada isim pun. Bukannya fi'il tu
Fi'il tu i'rab isim, fi'il tu i'rab rafa'. Okey, fi'il rafa' af'alu rafa', yaf'alu rafa', sayaqumu rafa', yaqumu rafa'. Ada tak boleh ganti? Ada tak apa nama isim di situ? Berlaku tak isim di situ? Tak ada. Falau lam yakul lil fi'li rafi'un, maka jikalau tidak adalah bagi fi'il itu isim yakul amil rafa' selain ghairu wuqu'il fi'li, amil rafa' yang selain berlakunya fi'il mauqi'al ismi pada tempat isim. Wuqu'uhu mauqi'al ismi itu yang keempat tu lah, yang kononnya dikatakan amil bagi fi'il mudhari'. Kalau tidak ada amil rafa' lain selain daripada yang kita kata wuqu'uhu mauqi'al ismi itu, lakana fi hadzal mawadi'i, hadhihi al-mawadi'i, niscaya adalah pada tempat-tempat ini marfu'an. Niscaya adalah ia fi'il pada tempat-tempat ini marfu'an khabar kana, dirafa'kan dia kan fi'il bila rafi'in, tanpa amil rafa'. Kalau kita kata af'alu itu dia punya amil dia ialah hululuhu mahallal ismi, sayaqumu hululuhu mahallal ismi, sedangkan isim tak berlaku pun di sini. Maka kalau kita kata tak ada amil rafa' lain selain daripada wuqu'uhu mauqi'al ismi, maka sekarang ni dia rafa' dengan apa? Rafa' dengan tak ada amil rafa', maka wa huwa batilun, maka bermula dia marfu'uhu bila rafi', marfu'nya isi fi'il itu tanpa amil rafa', batilun khabar, batil iyo. Salah, batil dia bagi. Okay, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, selesai dah. Thumma, kemudian habis dah bab rafa', masuk nawasib pula. Thumma syara'a, kemudian ni fi'il syuru', telah masuklah ia oleh musannif. Wa bi mustatih huwa fa'il, kembali pada musannif. Fi bayanin nasibi, pada menerangkan amil nasab. Fi bayani jar majrur, an-nasibi mudhaf ilaih, bayanin nasibi idhafah masdar pada maf'ul, wal jazimi ataf, dan amil jazam. Menerang amil jazam muqaddiman al-awwala, muqaddiman hal bagi dhamir mustatir syar'a. Hal keadaan musannif mendahulukan maf'ul bih al-awwala akan yang awal. Awal mana? Dululah dia sebut tu. Mulakan hak awal. Ala sabilil lafi wad nashri al-murattabi, atas jalan al-lafi wad nashri al-murattab, iaitu disebut dulu kalau secara umum, dia sebut secara umum dulu akan datang, kemudian dia akan syarah satu-satu ikut turutan yang dia sebut tadi. Faqala, maka berkata ia musannif, fan-nawasibu 'asharatun, maka bermula amil nasab itu mubtada, khabar 'asharatun, ada 10. Kata Muhasyi, qauluhu fan-nawasibu ilah al, bermula al itu lil ahdi dzikri, bagi ahdi dzikri, alif lam pada an-nawasib, ahdi dzikri, sebab dulu sebut dah. Apa ahdi dzikri? Li taqaddumi dzikri mufradiha mufradin nawasib, kerana telah terdahulu menyebut mufradnya mufrad nawasib. Mufrad dia apa? Nasib. Mufradnya nasib, nawasib itu jamak. Wahya, dan bermula dia nawasib mubtada, khabar jam'u nasibin, ialah jamak bagi lafaz nasib. Sebab tadi kan sebut dah fi'il mudhari' itu la hatta yadkhula alaihi nasibun, hatta la yadkhula, hatta yadkhula alaihi nasibun. Nasibun dah sebut dah tadi. Jadi nawasib ni lil ahdi dzikri, sebab dia mufradnya ialah nasib. Nasib tu bermakna lafzin nasibin, dengan makna lafaz yang menasabkan ia lafaz. Lafaz tu jadi amil, maka nasibin sifat lafzin, lafaz yang menasab ia lafaz. Menasab apa? Menasab makmul. Lafaz tu sendiri amil nasab. Au nasibatin, ataf nasibin, ataupun dia tu jamak bagi nasibah, muannas, bermakna kalimatin nasibatin, dengan makna kalimah yang menasab ia kalimah. Samalah. Kalau lafzin nasibin, kalimatin nasibah. Sebab apa didahulukan nawasib daripada jawazim? Wa qaddamaha, dan sesungguhnya telah wa qaddamaha, dan mendahulukan ia musannif maf'ul bih akan nawasib. Qaddama ta'alu ala al-jawazibi, atas amil jazam jar majrur, lianna atharaha wujudiyun, kerana bahawasa kesan bagi nawasib tu, kesan nawasib tu khabar wujudiyun, dibangsakan kepada ada. Sebab jawazim adami, wa huwal harakatu, dan bermula dia wujudi, khabar harakah,
Baris tu kan ada. Pesan ada baris tu. Bi khilafil jazimi, berbeza dengan amil jazam. Fa'adabiyun. Fa'adabiyun ay fa'atharuha adabiyun. Fa'adabiyun tu khabar bagi mubtada mahzuf. Takdirnya atharuha adabi. Kesan bagi amil jazam tu, amil jawazim tu ialah adabi. Sebab apa? Dia adamul harakah. Adamul harakah, adamul huruf. Adam belaka tu adabi. Lepas tu wal awwalu asyrafu, bermula yang pertama iaitu nawasib, khabar asyrafu, terlebih mulia, ai minal jawazim. Terlebih mulia yakni ai minal jawazim, daripada amil jazam. Wal muradu, dan bermula perkara ini dimaksudkan mubtada. Itu khabar atharu hal asliyu, ialah kesannya kesan nawasib sifat al asliyu ya'sa. Maksud kesan asal. Sebab kesan bagi fathah nawasib apa dia? Fathah. Kesan bagi jawazim apa dia? Adamul harakah, iaitu sukun. Yang diiktibar pada asal ni. Fa kharajatil af'alul khamsatu, maka telah keluarlah fa'il oleh af'al khamsah. Kenapa? Hala nasbil af'al khamsah, ketika nasab. Sebab af'al khamsah bukannya asarul asli, tapi asarul huruf. Asarul far'i dia bagi. Kalau dia tu nasab dengan hazah nun. Thumma, kemudian inna zahiral musannifi. Sesungguhnya zahir musannif itu, musannif ni Syekh Ibn Ajurum. Zahir musannif itu anna khabar inna, bahwasanya al-asharata bermula 10 tu. Isim anna. Kan dia kata an-nawasibu asyarah. Jadi nawasib itu asyarah. Zahirnya 10 tu nasibatun binafsil asyarah. Ialah menjadi amil nasab dengan dirinya, dengan diri asyarah. Apa maksud dengan diri asyarah? Mana dia sendiri jadi amil kepada ma'mul. Bukannya ad mudmarah. Jadi dia sendiri yang menjadi amil nasab. Itu wahwa, dan bermula dia kaunul asyarah nasibatan binafsiha tu khabar mazhabul kufiyina, mazhab Kufah. Mana ada juga. Jadi seolah-olah zahir musannif kata 10 ni amil nasab sendiri-sendiri. Bukannya dengan wasilah an mudmarah. Itu mazhab Basrah dia kata. Wa ma fa'alahu syarihu, dan adapun bermula barang yang telah melaksanakan akan barang oleh syarih Syekh Khafrawi fi sittatil atiyati, pada 6 yang akan datang. Sebab dia kata apa? Syarih akan kata 4 saja daripada 10 ni yang menasabkan diri sendiri. 6 lagi dia akan menasab dengan an mudmarah. Syarih yang buat begitu tu ikhrajun lahu, mengeluarkan khabar. Khabar ikhrajun ay mukhrijun. Takdir, sebab dia masdar jadi khabar. Ikhrajun ay mukhrijun, mengeluarkan ia ma fa'alu syarih tu lahu, dia akan musannif an zahiril musannif, daripada zahir perkataan musannif. Dia mengeluarkan daripada zahir perkataan musannif. Perkataan musannif seolah-olah 10 tu nawasib belaka. Dah 4 saja nawasib diri sendiri, 6 lain ad mudmarah. Begitu. Kata syarih rahimahullahu ta'ala. Betul? An-nawasihu al-fa'u, bermula fa itu khabar fa'ul fasihati, fa fasihah. An-nawasibu, bermula nawasib itu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Ibtida' tu dia punya amil. Asyaratun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Udah. Yakni berkehendak ia oleh musannif maf'ulun bi anna an-nawasiba, bahwasanya nasab, amil nasab itu lil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari' jar majrur. Al mudhari'i sifat. Itu lafzan, secara lafaz. Ai fil lafzi, pada lafaz. Bila dia nasabkan fi'il mudhari' secara lafaz, mana fi'il mudhari' boleh sebut nasab tu sendiri. Yadriba ba. Kata muhasyi qauluhu lafzan tamyizun, itu tamyiz, i'rab dia tamyiz. Wa mithluhu mahallan, dan seumpamanya, bermula seumpama lafzan tu ialah khabar perkataan mahallan. Mahallan tu i'rab tamyiz. Sudah i'rabnya. Bila lafzan tu idza lam yattasil bihi ay bil mudhari', apabila tidak bersambung sama sekali dengan dia dengan mudhari', fa'il yattasil ihdan dunaini, oleh salah satu daripada dua nun. Apa salah satu dua nun tu? Kata muhasyi qauluhu ihdan dunain ay
nunut taukidi khafifatan kanat atau thaqilatan. Nun taukid sama ada khafifah, khabar kanat muqaddam, atau thaqilah, ataf pada khafifah. Atau nun taukid thaqilah, ada sabdu. Khafifah tak ada sabdu. Wa nun niswati, ataf nun taukid. Dan nun niswah, itu dua nun. Nun niswah satu, nun taukid satu. Selama mana tak masuk pada fi'il mudhari', selama tu dia masuk dengan lafzan. Tu. Kemudian okey, au mahallan ataf lafzan ataupun i'rab mahal. Mudhari' itu i'rab mahal. Bila idza tasala bihi, apabila bersambung dengan dia, dengan fi'il tu fa'il zalika, oleh demikian itu, demikian ihdan nunain, demikian salah satu daripada dua nun bi nafsiha. Bukan. Duduk. Betul lah. Betul. I'rab mahal kalau bersambung salah satu tu binafsiha. Binafsiha tu ta'alluq nawasib tu. Nawasib binafsiha, dengan diri je, diri nawasib. Tu ta'alluq dia kata qauluhu zalika. Okey, kata qauluhu zalika ai ihdan nunaini. Tu ai dhamir situ. Salah satu daripada dua nun. Nahwu contohnya Zaidun yu'jibuni ay yadriban. Bermula Zaid itu mubtada, telah mentakjub akan aku, maf'ulun bi, fa'il ay yadriban, bahawa memukul ia Zaid, memukul sungguh, taukid bitakhfifi, dengan takhfif, iaitu nun taukid khafifah, wa tathqili, dan juga at-tathqil. Tathqil macam mana kita boleh baca yadribanna. Wa niswatu, dan bermula perempuan-perempuan itu, khabar a'jabani ay yadribna, mentakjubkan akan aku oleh bahawa memukul oleh mereka itu perempuan-perempuan. Tu contoh. Jadi maknanya ay yadribna, yadribna tu fi mahalli nasbin, mahal nasab, sebab an masdariyah. An masdariyah menasabkan fi'il mudhari'. Tapi sekarang ni lagu mana? Bersambung dengan nun. I'rab mahal saja. Fi mahalli nasbin. Begitu. Qauluhu binafsiha, bermula perkataan musannif binafsiha tu muta'alliqun bin nawasibi, bertakluk ia binafsiha dengan perkataan nawasib. Tu kita kata tadi. An-nawasib binafsiha. Mana? Amil-amil yang menasabkan diri dia yang menasabkan bagi fi'il mudhari' secara lafaz ada, secara mahal ada. Okey, Ustaz. Wa bi ghairiha, ataf binafsiha. Ada juga nawasib itu dia menasabkan dengan selainnya, selain nafsiha, ataupun selain nawasib. Mana apa? Ada yang menasabkan yang lain, iaitu an. Kata muhasyi qauluhu bi ghairiha wa bi ghairiha, ai wa huwa, dan bermula dia ghairu nawasib tu mubtada. Khabar an ialah an. An tu yang ghairu nawasib, yang menasabkan. Wa hadza, dan bermula ini yaqtadi, menuntut ia hadza, annaha, akan bahawasanya nawasib itu isim anna, khabar tansibu, menasab ia nawasib, bisa babi wujudi ghairiha, dengan sebab ada selainnya, selain nawasib. Selain nawasib apa dia? An. Jadi ini menuntut akan bahawasanya yaqtadi annaha, menuntut ia ini, annaha jumlah tu maf'ulun bih, yaqtadi dhamir mustatir huwa fa'il, kembali kepada hadza. Bermula ini ai hadzal mazkur, memberi faham ia hadzal mazkur akan bahawasanya nawasib tansibu khabar anna, menasab ia amil nawasib, bisa babi wujudi ghairiha, ghairi nawasib, dengan sebab ada selain nawasib, iaitu an. Ma'a anna ghairaha huwa nasibu. Dalam keadaan bahawa selainnya, selain nawasib, isim anna, huwa dhamir faslin, ialah an-nasibu, ialah amil nasab. Selain daripada nawasib itu amil nasab, iaitu an lah. Jadi amil nasab dia menasabkan dengan sebab wujudnya selain amil nasab, iaitu an. Lepas pada dia akan sebut huruf-huruf tu. Dalam keadaan yang selain amil nasab itu yang menasabkan, iaitu an. An tu bukan amil nasab, tapi dia yang menasabkan. Lepas tu dia pun kata wa yumkinu tashiru qaulil musannif. Dan mungkin fa'il boleh memperbetulkan perkataan musannif bi annal murada, dengan bahawasa yang dimaksudkan isim anna ialah yang dimaksudkan begini, awin nasibu zahiran bisababi nasbi ghairiha ghairi nawasibi batilan lil fi'l. Patutnya sebut begitulah, bukannya begini, nawasib binafsiha, nawasib bi ghairiha. Patutnya tak kata gitulah.
Patutnya kata gini, awin nawasibu zahiran. Ambil nasab pada zahir. Okey, pada zahir ambil nasab. Bisa babi nasbi ghairiha, nasbi ghairi nasbi, ghairi nawasibi. Dengan sebab nasabnya selain nawasib, batinan, secara batin. Secara batin apa? Tersembunyi ya. Kan adumut marah. Dia yang menyebabkan nasabnya tapi ambil nawasib kita tak nafi. Sebab kalau kita kata an-nawasib bi ghairiha, dah buat apa kita sebut ambil nasab? Sebab yang sebetul-betul nasabnya ialah an. Kenapa kita kena sebut nawasib lagi? Tak payahlah. Kalau dah tahu dah an mudmarah itu yang bernasabkan, jadi tak payahlah pedak-pedak kita kata 10 ambil nasab. Jadi sekarang ni kata dia nak ubah sikit ayat. Dia kata 10-10 tu ambil nasab pada zahir. Dengan sebab bernasabkan oleh selain ambil nasab. Yang selain ambil nasab siapa dia? An. Dia bernasabkan pada 6 tempat. Adakah menafikan 6 ambil nasab ni bukan ambil nasab? Tidak, ambil nasab juga. Ambil nasab pada zahir. Dengan sebab yang selain ambil nasab iaitu an bernasabkan fi'il secara batin. Batinan lil fi'li. Batinan tersembunyi lah. Fata'ammal, maka hendak perhatilah, iliklah olehmu. Gitu. Jadi yang betul-betulnya yang bernasabkan an, tapi tetap dia kata an-nawasib asyarah. Jadi kena tukar ayat sikit. Nawasib zahiran. Ambil nasab pada zahir. Dengan sebab dia tu an mudmarah tu yang bernasabkan fi'il. Itu secara batin. Batinan lil fi'li. Okey. Nasbi ghairiha lil fi'li. Lil fi'li itu takluk pada nasbiyah. Nasbi ghairiha lil fi'li batinan. Tu asal gitu. Menasabkan oleh selainnya akan fi'il secara batin, secara tersembunyi. Gitu. Okey. Kemudian kata Wasadih rahimahullahu ta'ala, asyaratun, 10 khabar. Nawasib, itu asyaratun tu khabar nawasib. Khabar nawasib. Ada 10 belakang. Kata Muhasyi qawluhu asyaratun bin raf'i khabaru anna. Dibaca dengan rafa' khabar anna. Kemudian arba'atun, 4 lagi. Arba'atun qawluhu arba'atun badalun min asyaratun. Badal bagi asyarah, badal ba'd min al-kull. Tansibu sifat arba'atun yang menasab ia arba'atun binafsiha, binafsil arba'ah, dengan dirinya diri arba'ah. Wasittatun atah, dan 6 lagi bi ghairiha, bi ghairi an-nawasib, dengan selain daripada nawasib. Apa selain nawasib? An. Sebab tu Muhasyi tadi tegur, patutnya kita buat ayatnya an-nawasibu zahiran bisababi nasbi ghairiha batinan lil fi'li. Sebab kalau kita kata an-nawasib bi ghairiha, maknanya nawasib bi ghairiha, dah diri nawasib tu nawasib ke tak? Jadi gitu. Jadi timbul persoalan. Kalau dia tu bukan ambil nawasib, an tu ambil nawasib, baik sebut 5 saja. 4 tambah 1 an. Tak payah sebut 6 lagi tu. Waqad asyara, dan sesungguhnya telah mengisyarat ia musannif lil awwali, bagi yang pertama. Yang pertama mana? Qauluhu lil awwali ay al arba'ati allati tansibu bi nafsiha bi nafsil arba'ah. Iaitu 4 yang menasab ia allati bi nafsiha bi nafsil lati, dengan diri allati, iaitu diri 4. Dia sendiri yang menasabkan. Bi qaulihi, dengan kata musannif, wahya, dan bermula dia ambil nasab bi nafsiha tu khabar an, ialah an. An tu beramal jadi amil nasab diri dia. Dia yang menasabkan fi'il. An tu menasabkan fi'il. Okey, al-wahya al-wawu, bermula waw itu lil istinafi, bagi istinaf. Kata Muhasyi qaululu al-istinafi ayil bayani. Istinaf bayani. Jawabun amma yuqal. Seolah-olah orang tanya, ma hiya an-nawasibu bi nafsiha. Okey. Wahia, bermula hiya itu dhamirun munfasilun, mubtada'un, khabar kedua. Lagi pula mubtada' mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Mabni 'ala fathah pada tempat rafa'. Contoh B. An, bermulaan itu bi fathil hamzati ay maqru'un, dibacakan dia khabar. Dibacakan dia kan an bi fathil hamzati, dengan fathah hamzah, wa sukunin nuni, dan mati nun. Mati nun fathah hamzah, an dia bagi. Hiya, bermula dia an ataf. Wa ma utifa 'alaiha 'ala an, dan barang yang diatahkan akan ma, atasnya atas an tu, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', ai sabitun fi mahalli raf'in, khabar bagi hiya. Sabitatun, sabit ia, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Apa mahal rafa'? Khabar badal khabaril mubtada'i, iaitu khabar mubtada'. An tu jadi
khabar mubtada. An dengan apa yang diatahkan selepas ni 10 huruf lagi tu, itu fi mahalli raf'in khabar mubtada. Khabar mubtada. Kata Muhasyi rahimahullah, qauluhu hiya wa ma utifa ilah, dafa'a bihi, menolaklah bihi dengan dia, dengan qaulihi ni, ma fa'il, oleh barang, yuqalu, yang dikatakan akan dia, annal mubtada'a, bahwasanya mubtada itu khabar jam'un. Mubtada kan jamak, an-nawasibu, apa tadi? Wahia kembali pada an-nawasibu, jamak. Wal khabara mufradun, atah pada mubtada. Sedangkan khabar tu mufrad, apa dia? An tu mufrad. Sebab tu dikata wa ma utifa alih, bukan an seorang je, dan apa yang diatafkan sekali lah, tu jadi khabar nawasib. Cuma hak selepas ni maktuf lah i'rab dia. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, hiya bermula, wa bada'a, dan telah mulalah musannif bi an, dengan an, likauni an, kerana keadaannya an khabar kaun ummal babi, ibu bagi bab ni, ibu bagi bab nawasib. Sebab tu dimulakan dengan an. Apa maksud ibu bab? Qauluhu ummal babi, kata musannif, ibu bab ay al-kathira wasyai'a fi nasbi, iaitu yang banyak dan tersebar, terkenal pada nasab. Hak terkenal dalam nasab yang banyak digunakan dalam bab nawasib fi'il tu an dia panggil. Likau ni wahia, dan bermula dia an mubtada, khabar tansibul mudhari'a, bernasab ia an al mudhari'a akan fi'il mudhari', lafzan ay fil lafzi, ataupun lafzan nisbah lafaz. Dia i'rab lafaz secara lafaz, an tadriba, an yadriba. Wal madhi, dan madhiya ataf pada mudhari', dan dia bernasabkan fi'il madhi ataf, wal amra, dan fi'il amr mahallan, secara mahal. Itu ada juga ke? Kata Muhasyi, dia kritik qauluhu wal madhi ilah. Wal madhi ilah ni masuk sekali amar. Dia kata menasabkan fi'il madhi dan fi'il amar secara mahal. Dia pun kata as-sawabu isqatuhu, bermula mubtada, yang betulnya ialah menggugurkan akan dia, akan hadza qaulihi. Qaulihi ni kena buang. Kenapa? Tak betul lah. Li'annaha, kerana bahawasanya an, isim anna, kerana bahawasaan tu khabar tadkhulu ala ma dzukir, masuk ia an atas barang yang telah disebutkan. Apa dia? Iaitu fi'il mudhari'. An tu masuk pada fi'il mudhari', wala tansibuhu. Bukan, silap. Li'annaha tadkhulu ala ma dzukir, ma dzukir kena pada fi'il madhi, fi'il amar. Okeylah, an tu memang masuk pada fi'il amar, memang masuk pada fi'il madhi, tapi wala tansibuhu, tidak bernasab ia an akan dia, akan madzukir. Fi'il madhi dengan fi'il amar, walaupun dia masuk tapi dia tidak bernasabkan. Dah tu ada pendapat kata nasab macam mana? Wa naqlun nasbi 'an ibni Hisham khata'un. Ada juga. Itu Ibnu Hisham tu pengarang kitab Mughnil Labib salah juga. Ada kritikan juga. Itu nak kata ulama besar ada pun kitab Mughnil Labib paling tinggi tu Ibnu Hisham. Bukan mesti dia yang paling tu. Tu. Ulama belakang ada kritik. Dan bermula nukilan nasab daripada Ibnu Hisham itu, naqlu mubtada, nasbi mudhaf ilaih, ani bani jar majrur, Hisham bin mudhaf ilaih, khabar khata'un, salah ia. Nukilan tu salah. Nukilan tu salah. Padahal seolah-olah Ibnu Hisham tak pendapat itu. Nukilan dan nasab daripada Ibnu Hisham itu salah. Itu cara dia. Bukan dia kata an-nasbu 'an Ibnu Hisham khata'. Kalau nasab daripada Ibnu Hisham khata', ada Ibnu Hisham cakap salah. Habis sekarang ni orang nukil perkataan Ibnu Hisham, kata dia pun menasabkan juga. Nukilan tu salah. Dia kata. Tu dia kata wa qad nassa, dan sesungguhnya telah menaskan fa'il ad-Dasuqi oleh Imam Dasuqi. Pengarang kitab hasyiah macam-macam lah. Hasyiah al-Mantiq ada, hasyiah ke atas Mughnil Labib ada, hasyiah Ummu Barahim yang Dasuqi pun ada. Tu hebat dia Dasuqi. Alal Mughni, atas kitab Mughnil Labib Ibnu Hisham, dia kata telah berdasarkan fa'il ta'alluq ala takhti'ati man qala bin nasbi. Telah berdasarkan atas salahnya orang yang berkata ia man bin nasbi, iaitu an tu menjadi dasar, mengamalkan dasar pada madhi dan amal. Dia kata salah. Wa innama hukima ala mawdi'il madhi bil jazbi, hanya saja bukan nasab, hanya saja dihukumkan atas tempat madhi itu
bil jazbi dengan jazam ba'da in asyartiyati, itu adalah selepas daripada in syartiyah tu ada amil jazam untuk fi'il madhi. Li'annaha, kana bahwasanya in syartiyah itu atharatil qalba, memberi kesan iyo khabar di anda, memberi kesan iyo ya in syartiyah maf'ul bih akan al-qalba, akan tukar makna ila istiqbali jar majrur, kepada makna masuk akan datang. Tu betul lah. Fi'il madhi bila masuk in syartiyah, fi'il madhi itu asalnya madhi tukar ila istiqbal, sebab jika ni masa akan datang. Dia tukarkan makna fi'il madhi pada makna istiqbal. Tu adalah fi ma'nahu fi ma'al madhi, pada maknanya makna madhi. Maka bila begitu fa'atharatil jazma, maka memberi kesan ia in syartiyah maf'ul bih akan jazam fi mahallihi fi mahallil madhi, pada tempat madhi. Tu betul. Kama fil Bughni, seperti mana qala Ibnu Hisham fil Bughni ay fi Bughnil Labib. Ni kitab tinggi-tinggi belakang Hasyarukil, Syarah Ashmuni, Hasyadu Suqi, Bughnil Labib. Fafham, maka hendak fahamlah olehmu. Habis. Kemudian misalul mudhari'i, bermula contoh mudhari' itu. Misalu mubtada al-mudhari'i mudhafu ilaih. Yu'jibuni an taquma, mentakjubkan akan aku oleh bahawa berdiri olehmu. Tu. An taquma fa'il lah, ta'wil masdar fa'il. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya i'rab qaulika ni. Yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi yu'jibu minan nasibi, daripada amil nasab, wal jazmi dan amil jazam. Tu cara i'rab fi'il mudhari', kena ada li tajarrudihi tu. Wa alamatu raf'ihi wa raf'i yu'jibu, bermula alamat rafa'nya yu'jibu dhammatu zahiratun fi akhiri yu'jibu. Wa nunu, dan bermula nun pada yu'jibuni lil wiqayati ay sabitatun lil wiqayah, sabit ia bagi wiqayah. Qauluhu lil wiqayah tu ay li hifdzil fi'li. Sebab apa wiqayah ni jaga-jaga. Nak jaga apa? Li hifdzil fi'li min wujudil kasri fi akhiril fi'li, untuk menjaga akan fi'il daripada ada kasrah pada akhirnya akhir fi'il. Li hifdzil fi'li idhafat masdar pada maf'ul. Okey. Jadi kalau tak ada tu akan jadi apa? Yu'jibi. Jadi gitu lah. Sebab ya tu kena ada harakat munasabah sebelumnya bagi bawah. Yu'jibi. Tak boleh itu. Kalau nak kekalkan juga yu'jibu, jadi yu'jibui. Tak boleh, berat. Yu'jibui. Tak boleh. Harakat munasabah. Mana tadi? Hilanglah. Wal ya'u, dan bermula ya itu maf'ulun mabniyun. Maf'ul apa ni? Maf'ul bih. Maf'ul mutlaq pula. Maf'ul bih mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin. Sukunlah sebab ya tu mati. Wa ada bermula adu harfun masdariyun. Haraf masdari. Haraf masdariyun wa nasbun. Harfun masdariyun wa nasbun. Wa nasbun ni ay wa nasibun. Harfun masdariyun wa nasbun ay wa nasibun. Iaitu ambil harah yang menasabkan. Ambil nasab. Wa taquma, dan bermula taquma itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an, wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbi taquma al-fathatu adh-dhahiratu, wal fa'ilu mustatirun, bermula fa'il itu tersembunyi ia, wujuban sebagai sembunyi ia wajib, takdiruhu, bermula takdir dia mustatir, khabar anta. Habis. Tu contoh fi'il mudhari'. Contoh fi'il madhi, seperti mana yang di-ra' oleh musannif tadi, tak payahlah kita i'rab fi mahalli nasbin qama tu. Sebab tak betul. Lukilan tu tak betul. Tapi tak apalah, kita ikutlah Kafrawi dah sebutlah. Wa mithalul madhi, dan bermula contoh fi'il madhi itu yu'jibuni an qama Zaidun, telah mentakjubkan akan aku oleh bahawa diri oleh Zaid. Wa i'rabu yu'jibuni kama taqaddama, dan bermula i'rab yu'jibuni itu sabitun khabar. Sabit ia kama taqaddama, seperti mana telah terdahulu ia barang. Kata Muhasyi qauluhu kama taqaddama ay fil mithal alladhi qablahu, iaitu pada contoh sifat yang mana sabata, yang telah sabit ia alladhi qablahu, qabla hadha, sebelum dia, iaitu sebelum dia mana? Iaitu yu'jibuni an taquma. Sama ya. Yu'jibuni itu i'rab sama ya. Wa anna bermula antu harfun masdariyun wa nasbun ay nasibun. Harah yang masdari yang dibangsakan kepada masdar, sebab dia menjadikan fi'il selepasnya masdar. Nasib sebab dia ambil nasab. Itu. Wa qama, dan bermula qama itu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin bi an. Tu dia kata fi mahall nasab. Jadi dia ada salah lah seperti mana Hasyah kata. Hasyah Suki berkata siapa yang mengatakan nasab tu salah.
Okey, bi'an kita selesai. Kita ikut dia. Wa Zaidun, dan bermula Zaidun itu fa'ilun, ialah fa'il. Wa an wa ma ba'daha wa ma ba'da'an fil mithalaini, pada dua contoh tu. Wa an, dan bermulaan mubtada. Atau wa ma ba'daha, ai wa ma sabata ba'daha ba'da'an, dan barang yang selepasnya selepaan fil mithalaini jar majrur, daripada dua contoh itu fi ta'wili masdarin, ai sabitun, sabit ia fi ta'wili masdarin, pada takwil masdar jadi apa? Fa'ilu yu'jibu, fa'il bagi yu'jibu, fa'il bagi yu'jibu. Okey, dia pun kata Muhasyi kata qauluhu wa an wa ma ba'daha ilah fihi tasabuhun, pada kata musannif ni ada bermudah-mudah. Tasabuh, cakap-cakap mudah bagi. Tasabuh asalnya betul azur, cakap-cakap mudah ya ni. Apa? Fa inna an, maka sesungguhnya an tu ialah khabar alatun fis sabqi wat ta'wili, alat untuk pecahkan dan untuk takwil. Dia tak termasuk dalam takwil, dia alat untuk pecahkan fi'il tu, untuk jadi untuk takwilkan fi'il tu jadi masdar. Bukan dia tu sendiri, dia tu sendiri terbabit. Tak, dia tu alat je. Wal masbuku, hanya yang dipecahkan tu, yang ditakwilkan tu, dia dipecah daripada fi'il jadi masdar lah. Huwal fi'lu faqat, ialah fi'il saja. Ini cakap an wa ma ba'daha fi ta'wili masdar, itu dia panggil tasabuh. Cakap mudah ya. Patutnya yang takwil masdar wa ma ba'daha sajalah. An tak masuk. Sebab an tu lah alat dia. Tu. Ini masuk hasyah ni dia banyak cerewet lah. Macam buat tesih lah, cerewet banyak. Qauluhu fa'il bil jarri. Oh, kena baca jar. Silap baca tadi ya. Sekali lagi baca. Fi ta'wili masdarin fa'ili yu'jibu. Pada takwil masdar, yang mana masdar tu ialah fa'il, yang merupakan fa'il yu'jibu. Sifat itu. Dia baca sifat bil jarri sifatun di masdarin, ialah sifat bagi masdarin. Wa huwa bermula dia fa'il tu, fa'il tu khabar mudhafun, ialah mudhaf lima ba'dahu, lima sabata ba'dahu, bagi barang yang telah sabit ia barang ba'dahu, ba'dal fa'il, iaitu apa dia? Perkataan yu'jibu tu. Yu'jibu tu mudhaf ilaih. Ala qasdi lafzihi, atas qasad lafaz dia ma ba'dahu. Dia tu kena pada ma ba'dahu. Apa ma ba'dahu? Yu'jibu lah. Yu'jibu qasad lafaz, bukan qasad fi'il. Jadi fa'il idhafat pada yu'jibu. Yu'jibu qasad fi'il. Fa'il tu sifat masdarin. Masdar yang merupakan fa'il yu'jibu. Tu. Masdar yang merupakan fa'il yu'jibu. Okay, kemudian kata musannif wat taqdiru, dan bermula takdir je khabar yu'jibuni qiyamuka wa qiyamu Zaidin, mentakjubkan akan aku fa'il oleh berdiri engkau dan berdiri Zaid. Gitu lah. Yu'jibuni qiyamuka takdir pada yu'jibuni an taquma. Lepas tu yu'jibuni qiyamu Zaidin, itu takwil bagi an qama Zaidun. Gitu. Kata Muhasyi wat taqdiru, qauluhu wat taqdiru ilah kana alaihi ay yazida, adalah ia ay yazida takwil masdar isim kana, alaihi ta'alluq serta mahzuf, khabar kana muqaddam. Adalah atasnya, adalah bahawa menambah ia musannif alaihi ala qawlihi ni. Sepatutnya dia tambah lagi wa yu'jibuni qiyamu Zaidin. Sepatutnya dia tambah lagi, tambah satu ayat lagi. Dan mentakjubkanlah akan aku oleh qiyam Zaid. Sebab apa? Wa yu'jibuni qiyamu Zaidin tu. Sebabnya dia kata apa tadi? Yu'jibuni an taquma. Tu dah takwil dah, yu'jibuni qiyamuka. Lepas tu yu'jibuni an qama Zaidun. Dia takwil je lah, wa qiyamu Zaidin gitu je. Patutnya dia kata gini lah, yu'jibuni qiyamu Zaidin. Lekatlah sikit ayat tu, sebab dia bukan satu ayat, dia ayat lain. Kau dah gitu lah. Lepas tu dia kata kena tambahlah yu'jibuni pada qiyamu Zaidin tu. Yu'jibuni qiyamuka tu takwil masdar bagi perkataan yu'jibuni an taquma. Lepas tu yu'jibuni qiyamu Zaidin untuk ayat yu'jibuni an qama Zaidun. Gitulah. Habis. Selesai. Kata musannif rahimahullah. Lepas tu yang Muhasyi yang kata bawah tu, qauluhu wa an wa ma ba'daha tu qad alimta ma fihi. Itu bukan surat sebelah punya. Itu bukan surat sebelah. Bukan surat sebelah punya qauluhu tu. Bukan dalam muka surat ni. Okey. Qad alimta, sesungguhnya telah mengetahui oleh engkau, maf'ul bih ma ai barang, sabata yang sabit ia barang, fihi padanya pada qaulihi wa an wa ma ba'daha. Apa dia?
Kata apa? Iaitu an tu bukan masuk pada takwil masdar. Itu ma alimta tu. Tu qad alimta ma fihi. Apa qad alimta ma fihi? Iaitu an tak termasuk pada takwil masdar. Yang takwil masdarnya wa ma ba'daha. Tapi dia sebut gitu tasabuh. Tu bukan surat sebelah tu. Qauluhu tu. Okey. Kemudian wa mithalul amri, bermula contoh amar. Hari pun kita kata dah dia tidak menjadi mahal nasab. Itu takhtiah. Salah lah. Kita ikutlah Kafrawi ni. Sebab tu orang baca Kafrawi kena baca hasyiah lah. Kalau tak pegang Kafrawi ni ada banyak salah kok. Hasyiah tegur banyak. Wa mithalul amri asyartu ilaihi bi anqub. Contoh ayat. Telah berisyaratlah olehku kepadanya dengan bahawa dirilah olehmu. Gitu lah. Wa i'rabuhu wa i'rabul mithal, bermula contoh i'rab mithal tu. Asyartu bermula asyartu itu fi'lun wa fa'ilun fi'il fa'il. Ila bermula ila itu harfu jarrin, ialah harf jar. Wal ha'u dan bermula ha pada ilaihi itu. Dhamirun mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin. Bi ila, mahal jar bi ila. Bi ila tu amil dia. Ila tu amil dia. Li'annahu kana bahwasanya dhamir itu ismun mabniyun la yadhharu fihi i'rabun. Isim yang mabni yang tidak nyata lah pada isim tu fa'il i'rabun oleh i'rab. Wal ba'u dan bermula ba itu harfu jarrin ialah harf jar. Wa ada bermula tu harfun masdariyun wa nasbun. Wa nasbun ay wa nasibun. Wa qum dan bermula qum itu fi'lu amrin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin. Fi mahall nasab ni dia sebut tadi. Syarh Suki kata Allah. Wal fa'ilu mustatirun wujuban ay istitaran wajiban, dan bermula fa'il itu mustatir wujuban takdirul mustatir anta. Itu wa an wa ma ba'daha. Itu yang tadi tu. Wa an wa ma ba'daha, dan bermulaan dan barang yang sabit ia sabit ia barang ba'daha ba'daan fi ta'wili masdarin, pada takwil masdar. Majrurin. Majrurin itu sifat masdar. Majrurin itu sifat bagi masdar. Dia kata qauluhu majrurin bil jarri sifatul li masdarin. Dengan jar sifat bagi masdar. Jadi pada takwil masdar yang dijarkan dia akan masdar bil ba'i, dengan ba. Tu. Mana? Bil ba'i wa taqdiru, dan bermula takdirnya. Kata muhasyi qauluhu wa taqdiru ay taqdirul misali ba'da ta'wili, iaitu mentakdirkan misal selepas takwil. Takdir apa ni? Yakni takdir misal selepas takwil. Dah takwil dah ankum tu, maka misalnya takdirnya asyartu ilaihi bil qiyam, telah mengisyaratku kepadanya dengan qiyam. Tu contoh ayat. Tapi ni tak kiralah, sebab Hasyiah Duswi kata tadi salah. Wa sumiyat masdaratan masdariyatan, dan dinamakan ia kan an. Kata muhasyi qauluhu wa sumiyat ay an. Dhamir mustatihiyah nak fa'il kembali kepada an. Maf'ul bih masdariyatan, dia panggil masdariyah. Sebab apa? Lisabkiha. Lisabkiha, kata muhasyi qauluhu lisabkiha ay sabkil fi'li ba'daha. Gitu. Ya, lisabkiha balik pada an. Lepas tu ditakwil, ditakdir. Sabkil fi'li, memecahkan fi'il ba'daha ba'da'an, selepaan. An tu alat dia. Fi'il tu yang pecah. Bil masdar, pecah tu bil masdar, pecah dengan masdar. Fi'il tu jadi masdar. Kata muhasyi qauluhu bil masdari ay qiyamun fil mithalainil awwalain, iaitu qiyam. Qiyam tu masdar pada dua contoh yang pertama. Wal qiyam, dan qiyam fi tsalisi, pada contoh yang kedua, yang ketiga, iaitu apa? Asyartu ilaihi bil qiyam. Al qiyam. Yang dua lagi yang pertama fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Contoh qiyamun tu. Kemudian lisabqiha bil masdar kama alimta, seperti mana mengetahui olehmu. Kata muhasyi qauluhu kama alimta ay min qaulina, daripada kata kita, wa taqdiru yu'jibuni ilah. Takdir itulah. Wa qaulina, dan kata kita, wa taqdiru asyartu ilah ay asyartu ilaihi bil qiyam. Begitu. Seperti mu tahulah. Walan, habis dah. Ambil nasab ummul bab, iaitu an. Masuk pula seterusnya. Walan yang kedua, lan. Nasab diri dia sendiri. Lan tu yang menasabkan diri fa'il. Kata muhasyi qauluhu walan. Itu ismu anna, ialah isim anna.
Isim anna kat mana? Ha? Isim anna? Boleh? Isim anna? Ha? Oh, lain-lain. Oh, silap-silap. Betul lah. Kat lan tu. Oh, kat lan tu. Betul. Silap baca. Oh, silap-silap. Silap baca. Walan. Dah bermula lan. Dan lan. Okay, lan. Al-wawu bermula waw itu harfu atfin. Ialah harap atas. Walan dan bermula lan tu ma'tufun ala an. Yang atafkan dia akan lan tu atas an. Mabniyun. Lagi pula dimabnikan akan ma'tuf itu ala sukuni atas sukun. Fi mahalli raf'in. Pada tempat rafa'. Fi mahal rafa'. Sebab apa? Sebab dia itu khobar. Tilik pada ataf pada an. An tu khobar. Dia pun khobar. Marfu'. Ya'ni berkehendak oleh musannif. Maf'ulun bih. Anna minan nawasimi lan. Lan tu isim anna. Kata qawluhu lan. Mana tadi? Qawluhu lan ismu anna. Tu kata qawluhu fi mahalli raf'in li'anna al-maqsuda bihi al-lafzu. Sebab apa mahal rafa'? Kerana bahawa maksud dengan dia dengan lan tu ialah al-lafzu khabar li anna. Ialah lafaz. Sebab tu dia i'rab fi mahalli raf'in. Kalau ikutkan lan tu harah mana ada mahal. Harah di mabni. Sebab dia kita nak qasad dia lafaz. Qasad lafaz dia banyaklah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala wahya dan bermula dia lan itu mubtada. Khabar harfun ialah haraf sifat yang sibu yang menasab ia haraf maf'ulun bih al-mudhari'a akan fi'il mudhari'. Menasab akan fi'il mudhari'. Wa yanfi ma'nahu ma'na al-mudhari' dan menafi ia lan. Ini menafi ya. Kalau ada seorang lagi tu boleh nak tanya yanfi ke tanfi. Bolehlah yanfi sebab dia fa'il dia haraf dia tak masuk pada lan. Kalau lan tu dia nak muannas lah. Yanfi harfun ma'nahu ma'na al-mudhari'. Akan maknanya makna mudhari'. Kata muhasyi qauluhu wa yanfi ma'nahu fayaqumu maka berdirilah ia haraf tu fi mithalihi al-ati pada contohnya haraf yang akan datang sifat ma'nahu. Bukan silap. Bukan yaqumulan. Ia contoh tu kita baca dulu. Wa yusayyiruhu dan menjadikan ia haraf akan fi'il tu khalisan lil istiqbali. Hanya khusus untuk istiqbal, bukan khusus hanya semata-mata istiqbal. Lan tu makna istiqbal semata-mata. Nahwu contoh wa mithalu zalika bermula contoh demikian itu khabar. Nahwu qaulika umpama kata engkau lan yaquma zaidun tidak akan sama sekali berdiri tidak akan berdiri oleh Zaid. Jadi zaidun yaqumu tu yaqumu tu qauluhu wa yanfi ma'nahu fayaqumu maka bermula lafaz yaqumu mubtada fi mithalihi pada contoh musannif sifat al-ati yang lagi akan datang itu maknahu bermula maknanya yaqum mubtada yang kedua al-qiyamu khabar bagi mubtada kedua jumlah maknahu al-qiyam khabar bagi yaqum begitu. Maknahu al-qiyamu maknanya ialah qiyam. Makna yaqum tu dia qiyam. Wahwa dan bermula dia qiyam khabar manfiyun ternafi ya qiyam. Ternafilah. Ternafi apa? Dengan lan. Gitu. Habis wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya sebelum tu wahwa qauluhu wa yusayyiruhu ilah ba'da ma kana salihan lil hali wal istiqbal. Yakni menjadikan fi'il itu istiqbal ba'da ma selepas barang yang adalah ia barang mampu ia barang lil hali untuk hal awal istiqbali wal istiqbali dan juga istiqbal. Sebelum yusayyiruhu ni kan boleh fi'il mudhari' itu hal boleh istiqbal boleh tapi menyebabkan masuk lan dia makna istiqbal sahaja. Tu dia kata yusayyiruhu ilah yusayyiruhu tu ba'da ma kana salihan lil hal wal istiqbal. Selepas fi'il itu sendiri boleh dia hal boleh istiqbal tapi dia jadi istiqbal saja. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya i'rab qaulika tu lan bermula lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Nafi sebab menafikan fi'il, nasab kerana menasabkan fi'il, istiqbal kerana menukarkan makna fi'il yang boleh hal boleh istiqbal kepada istiqbal saja. Wa yaquma dan bermula yaquma itu fi'lun mudhari'un mansubun bilan
wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbi yaquma al-fathatu adh-dhahiratu fathah yang zahirah wa zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'i zaidun dhammatun zahiratun fi akhiri zaidun. Itu ambil nasak kedua. Yang ketiga, wa idzan dan idzan. Kata Muhasyi qauluhu wa idzan bi kasril hamzati dengan kasrul hamzah. Ai maqru'un dibacakan dia bi kasril hamzati dengan kasrul hamzah wa fathiz zali dan di fathahkan zal al mu'jamati yang dititik akan dia akan zal wa tursamu dan ditulis akan dia akan idzan tu bin nuni dengan nun. Tengok dia tulis tu idzan dengan nun. Wa yuqafu dan diwaqafkan akan dia akan idzan alaiha ala idzan biha bidun. Diwaqaf tadi. Ni nanti bab waqaf dekat utamimah. Bab waqaf saja. Nak waqaf idzan dengan alih ke tulis alih ke tulis nun ke khilah. Kama fid damamini seperti mana qala fid damamini. Apa damamini itu? Iaitu tuhfatul gharib ala bughlil labib lid damamini. Tuhfatul gharib syarah kepada bughlil labib juga dia ambil. Al wawu bermula waw itu harfu atfi, harf ataf. Idzan bermula idzan itu ma'tufun, diatafkan dia ala an ata'an. Mabniun ala sukuni, mabni ala sukun fi mahalli raf'in, mahal rafa'. Sebab apa? Sebab qasad lafaz. Dia ataf kepada an. Habis. Yakni berkehendak oleh musannif. Maf'ulun bi anna minan nawasibi bahwasanya sebahagian daripada amil nasab itu isim anna muakhar idzan ialah idzan. Apa idzan? Wahya dan bermula dia idzan mubtada. Khabar harfu jawabin, harah jawab. Kata Muhasyi qauluhu harfu jawabin. Jawab tu li kalamin sabiqin. Bagi kalam sifat yang terdahulu ia kalam. Kalam hak sebelum idzan. Mana ada orang cakap kemudian dia pun kata idzan, dia cakap gitu. Tahqiqan, secara tahqiqnya ada sungguh. Tahqiq ni ada sungguh. Kalamin sabiqin 'alaiha tahqiqan fit tahqiqi, secara tahqiq atau takdiran ataupun secara takdir saja. Takdir apa? Takdir kalam. Kalam yang sabit tu kita takdir. Maka fala taqa'u fi al-ibtida'i, maka tidak berlakulah ia idzan itu fil ibtida'i jar majrur pada permulaan, yakni permulaan kalam. Dia tak berada pada permulaan kalam. Dia ada di selepas kalam yang sabit. Dia ada kalam dulu, lepas tu baru idzan. Dia bukan betul-betul depan tak. Bukan betul-betul start ayat depan tak. Wa hadza thabitun laha fi kulli mawdi'in, dan bermula ini adamu wuqu'iha fil ibtida' ni. Thabitun khabar. Sabit ia laha bagi idzan fi kulli mawdi'in pada setiap tempat. Kau mana-mana pun idzan begitulah. Dia tidak berlaku pada permulaan ayat, melainkan ada kalam yang sabiq, kalam yang terdahulu daripada idzan. Walaisal muradu bil jawabi ma yuradu fi qaulihim jawabus syarti. Walaisal muradu bil jawabi, dan bukanlah yang dimaksudkan dengan jawab. Kan dia kata harah jawab. Bukan yang dimaksudkan dengan harah jawab itu isim khabar laisa ma barang, yuradu yang dimaksudkan akan barang fi qaulihim pada perkataan mereka itu. Ulama nahwu yang dikatakan maqul qaul jawabus syarti, bukan jawab syarat. Idzan ni bukan jawab syarat, dia harah jawab. Jawab bagi apa? Jawab kalam yang sabiq. Bukan jawab syarat. Jawab syarat kena ada harah syarat pula. Wala, dan bukan juga ma yuradu fi qaulihim na'am. Bukan juga barang yang dikehendaki dengan dia dengan barang fi qaulihim pada perkataan ulama nahwu na'am. Na'am pun jawab juga. Ya tu jawab tak? Jawab. Tapi dia bukan maksud harah jawab ni. Masalah sebagai contohnya. Harfu jawabin, wala ma yuradu fi qaulihim na'am masalan harfu jawabin. Na'am bermula na'am itu harfu jawab. Harfu tu khabar na'am. Na'am mubtada, jawabin mudhaf ilaih. Jumlah tu maqul qaul qauluhu. Tu dia. Jadi bukan makna jawab syarat, bukan makna jawab na'am tu bukan. Harah jawab juga na'am tu, tapi dia bukan tu maksudnya. Lepas tu wa innamal muradu, hanya sahaja ini maksudkan mubtada khabar anna idzan, bahawa seidzan itu isim anna khabar anna taqa'u berlaku ia idzan fi sadri kalamin pada permulaan kalam yang sifat waqa'a yang berlaku ia kalam tu jawaban menjawab li kalamin sabaqa bagi kalam sifat yang telah lalu ia kalam mutlaqan secara mutlak, yakni tak kait dengan syarat. Ada syarat ke tak ada syarat ke tak kait. Kama taqaddama seperti mana telah terdahulu ia barang. Jadi mana contoh kita buat, kalau kita ambil contohnya, contoh kita kata
Uridu an azuruka. Uridu an azuraka. Aku berkehendak untuk menziarahi engkau. Lepas tu kita menjawab, idzan ukrimaka. Jadi ada kalam sabik tak? Ada kalam sabik. Adakah perkataan huruf jawab tu na'am? Tak ada. Kena ada syarat ke? Tak syarat. Tak ada syarat. Dia sebut ya, ada uridu an azuraka. Mana ada syarat? Tiba-tiba idzan, harah jawab. Harah jawab apa? Jawab bagi kalam sabik. Dan idzan tu berada pada sadrul kalam, berada di depan kalam. Depan kalam selepas kalam sabik. Kalam sabik idzan uridu an azuraka. Lepas tu nokta situ jawab idzan. Idzan berada di sadrul kalam. Sadrul kalam di depan ayat. Sebab dia menjawab pada kalam yang sabik. Begitu. Siapa kata begitu? Okay. Siapa yang kata begitu? Iaitu mulakhasan. Mulakhasan gitu. Ai halak. Mulakhasan. Mulakhasan. Ai zalikal madhkuru thabitun mulakhasan. Hal keadaan diringkaskan apa yang disebutkan tu minal Mughni, daripada kitab Mughni, iaitu Mughni Labib Ibnu Hisham, wad Dasuqi alaihi alal Mughni, dan hasyiah Dusuqi atas Mughni Labib, wal Qalyubi, dan Imam Qalyubi adalah hasyiah Qalyubi ala syarhi Syekh Khalid Azhari al Jurubiyah. Banyak tu. Harah jawab. Wa jazain atah, dan harah jaza ni balas juga. Jaza ni balas. Ai jaza ai ala syai'in. Qauluhu wa jazain ai ala syai'in. Balas tu balas atas sesuatu. Ai yakni inna idzan, sesungguhnya idzan taqa'u berlaku ia idzan fil kalamil ma'ti bihi ai bil kalam. Pada kalam sifat yang dibawa datang dengan kalam li ajlil jazai, untuk semata-mata balasan, wal muqabalati, dan balasan juga, wal mukafaati, dan memberi ganjaran. Tu dia nak balas benda apa yang di kalam sabik. Uridu an azuraka, aku nak ziarah kau. Balasan kitanya idzan ukrimaka, aku nak balasmu ziarah aku ni, aku nak muliakanmu. Tu ala syai'in jar majrur. Ni apa dia ni? Ta'alluq tanazu'. Jaza ala syai'in, muqabalah ala syai'in, mukafaah ala syai'in. Amil 3, makmum 1. Wa hadza, dan bermula ini. Hadzal mazkur ni khabar sabitun, sabit ia laha baginya, bagi idzan ghaliban, pada ghalibnya. Pada ghalibnya dia pada idzan. Jaza ni pada idzan. Waqad, kan kadang-kadang dan kadang-kadang masuk kadang-kadang tatabahhadu lil jawabi bidalili. Kadang-kadang terkhusus ia idzan itu lil jawabi, bagi jawab. Mana terkhusus ia idzan tu untuk jawab tanpa ada qaid jaza. Tu maksudnya. Terkhusus ia untuk jawab, yakni tanpa qaid jaza. Tanpa qaid ada jaza, ganjaran tak ada. Contoh bidalili, dengan dalil annahu bahwasanya sya'an yuqalu, dikatakan uhibbuka. Seorang kata aku cinta kamu. Fataqulu, pula kata idzan adhunnuka sadiqan. Kalau begitu menjangka olehku akan engkau seorang yang jujur. Seorang yang jujur ni dia tidak ada balasan apa-apa pun. Dia nak mengiyakan, mu cinta aku makna mu jujur. Dia tak ada balasan apa pun. Lepas tu dia kata kerana la mujazata laha huna, tidak ada sama sekali balasan di sini. Tak ada balasan apa pun. Kalau tadi azuruka, uridu an azuruka. Lepas tu idzan ukrimaka, tu ada balas. Ini bukan balas. Kenapa bukan balas? Lianna dhanna sidqi waqi'un fil hali. Kerana bahawasanya menjangka betul tu, menjangka benar, menjangka jujur tu berlaku ia khabar anda fil hali, pada ketika itu juga. Bila dia kata uhibbuka idzan azunnuka sadiqan, maka wala yasluhu an yakuna juz'an jazaan. Maka tidak bolehlah fa'il oleh bahawa adalah ia qauluka tadi tu jazaan, ialah balasan lidzalikal fi'li, bagi demikian perbuatan uhibbuka tu bukan je balasan. Kenapa bukan balasan? Idzil jaza'u, karena bahawa bermula balasan itu mubtada, la budda fihi ay fil jaza', tak dapat tidak pada balasan tu bilal istiqbali, daripada benda akan datang. Macam tadi uridu an azuraka idzan ukrimaka, bila ukrimaka akan datang bila muziarah lah. Bukan sekarang ketika dia cakap tu. Faham? Dia sekarang cakap uridu an azuraka, aku nak ziarah kau. Adakah ketika tu kita muliakan dia? Tak. Bila dia bagi ziarah akan datang, baru kita muliakan dia. Itu jaza. Sini hal, bukan istiqbal.
Situ intahal kalam minal Bughni, daripada kitab Bughnil Labib, Wad-Dasuqi, dan kitab Imam Dasuqi, Hasyah Dasuqi alaihi alal Bughni, atas kitab syarah Bughnil Labib. Okey, tapi ada syarat-syarat dia. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fi nasbi, pada nasab, biha bi idzan, dengan idzan tu da'i fa yushtaratu salah satu syurutin, ada 3 syarat. Nak jadikan dia nasab, nak jadikan dia amil nasab, kena ada 3 syarat. Pertama, antakuna, bahawa adalah ia idzan fi ai sabitatan, sabit ia fi sadril jawabi, pada sadril jawab. Dia jawab tapi berada di depan ayat. Sadri itu depan ayat, jawab tu jawablah. Maknanya ada kalam sabiq, kemudian dia jawab. Dia jawab tu idzan berada di depan ayat, bukan di tengah ayat, bukan di belakang ayat. Gitu. Kata Muhasyi, qauluhu an takuna fi sadril jawab ai fi awal jumlati, pada awal jumlah, al-waqi'ati, sifat yang berlaku ia jumlah, jawaban, sebagai jawab. Awal ayat. Idzan ukrimaka, awal ayat, bukan ukrimaka idzan, bukan. Yang kedua, wa an yakunal fi'lu ba'daha ba'da idzan mustaqbalan, bahawa adalah fi'il selepas idzan tu khabar yakun, mustaqbal, bukan fi'il madhi, dia fi'il mudhari' yang maknanya mustaqbal. Kata Muhasyi, qauluhu wa an yakunal fi'lu ay zamanu hadathihi hadathil fi'li, iaitu waktu berlakunya fi'il itu mustaqbal. Mana azuruka ghadan, tu contoh istiqbal. Uridu an azuraka, aku nak ziarahmu. Ziarah bila? Akan datang. Apa? Yang ketiga, wa alla yufsala bainaha baina idzan wa bainal fi'li fasilun. Fasilun ayat fa'il, bahawa tidak dipisahkan antara izan dan antara fi'il, akan satu fasil, akan satu pemisah. Pemisah sifat ghairul qasami, yang selain sumpah. Yang selain sumpah. Mana apa? Kalau sumpah tak ada masalah. Kalau antara izan ukrimaka, kita buh sumpah, izan wallahi ukrimaka, tak apa. Yang tak maunya izan buhaya, lepas tu ukrimaka, tak boleh. Hak tu dia tak beramal dah. Habis. Nahu idzan ukrimaka wallahu ta'ala a'lam. Dah soalan? Nasib tadi, kenapa kita kata salah di Iraq Mahal tu? Sebab dia kata, mana tadi? Ada sugi tadi. Sebab apa? 199. Mana tadi? Ni. Dia kata, sebab apa tak i'rab mahal? Sebab dia kata memanglah ada masuk qauluhu al-madhi tu. Dia kata as-sawabu isqatuhu. Yang betulnya kena gugurlah perkataan wal madhi wal amratu mahallan tu. Sebab apa? Li'annaha, kana bahwasanya apa dia anan. An tu tadkhulu ala ma dzukira. Betul lah dia masuk kepada fi'il madhi, fi'il mudhari' masuk, tapi wala tansibuhu. Dia tidak menasabkan dia. Jadi sebab tu dia tidak mahal i'rab. Sebab tu dia bukan i'rab mahal nasab. Sebab dia tidak menasabkan fi'il madhi. Dia tidak menasabkan fi'il mudhari', fi'il amr. Dia hanya menasabkan fi'il mudhari'. Lepas tu masuk tak semesti beramal. Gitu. Jadi dia kata wa naqlu nasbi, dan nukilan kata nasab daripada Ibn Hisham khata'un, salah. Wa qad nasad Dasuqi al-Mughni ala takhti'ati man qala bin nasbi. Bahkan Dasuqi kata salah orang yang kata nasab. Bila begitu maka tak boleh bahal nasab. Dia masuk saja tapi dia tidak berada pada bahal nasab. Masuk saja begitulah. Kalau masuk memang tak ada mahal, tak ada. Tak ada. Sepatutnya tak ada lah. Sebab tu dia kata salah tu. Dia hanya fi'il mudhari' sahaja. Yang juga ada murad nawasib zahiran misalnya.
Sebab contoh dia kata tadi an-nawasibu asyarah, nawasib ada 10. Okey, zahirnya nawasib ada 10 tu mazhab Kufah kata 10-10 ni menasabkan diri dia sendiri ya. Diri dia sendiri jadi amil. Lepas tu pendapat yang kedua kata bukan semua amil nasab. Lepas tu ada 4 saja amil nasab yang menasabkan diri dia sendiri, yang lain dengan an. Soalannya bila dia kata an-nawasibu bi ghairiha. Bi ghairiha tu kena pada mana? Kena pada an. Kan? Nawasibu bi ghairiha. Jadi ada binafsiha bi ghairiha. Binafsiha 4. Yang selebihnya 6. Bi ghairiha. Nawasib bi ghairiha. Dah diri nawasib tu nawasib ke tak? Soalan kita. Dia kata nawasib dengan yang lain. Maknanya yang lain tu yang nasab. Yang mana yang lain tu? An tu. Dan nawasib tu nawasib ke tak? Kalau dia cakap begitu. Maka sebab tu dia suruh ubah. Nawasib pada zahir. Yang mana pada batinnya yang sebenar-benarnya yang tersembunyi yang menasabkan tu an. Cuma kita panggil juga yang nawasib 6 tu nawasib juga. Tapi pada zahir. Sebab tu dia suruh tukar tu. Dia suruh tukar an-nawasibu zahiran bisababi nasbi ghairiha ghairi nawasib batinan lil fi'li. Lil fi'li tu takluk pada nasbi tu. Nasbi ghairiha lil fi'li, menasabkan oleh selain nawasib akan fi'il secara batin, secara tersembunyi. Sebab tu mudmarah tu. Tak menafikan. An tu walaupun dia menasabkan, tak menafikan nawasib tu tetap nawasib. Begitu. Sebab tu dia suruh tukar ibarat sikit tu. Kalau nawasib bi ghairiha, maknanya nawasib tu nawasib ke tak? Sebab mu kata nawasib bi ghairiha. Nawasib dengan selainnya. Makna hak dia sebut 6 akan datang tu bukan nawasib ke? Nawasib juga. Nawasib pada zahir. Lepas tu yang menasab sungguh pada batinnya an. Gitu. Lepas tu dia suruh tukar tu. An-nawasibu zahiran bisababi nasbi ghairiha batinan lil fi'li. Gitu. Nak kata yang awal tu nawasib zahiran wa batinan. Tak ada batinan lah. Boleh lah nawasib zahiran wa batinan. Sebab diri dia tu yang menasabkan. Sebab batinan ni sembunyi, tersembunyi. Okay. Seratus 195. Tu? Qauluhu yarna'a. Betul? Min qabilil ghaibati. Ya, mana? Mithalu dukhuliha al-ghaib. Yarna'a Zaidun kan? Lianna lisma zahira min qabilil ghaibati. Kerana bahawasanya izin zahir mana? Zaidun lah. Izin zahir tu daripada sudut ghaibah. Sebab tu dia yarna'a. Yarna'a kan huwa. Yarna'a huwa. Sebab apa yarna'a Zaidun tu? Bukan tarna'a ke? Yarna'tu ke? Sebab Zaidun tu menempati ghaibah. Kalau dia dhamir lah. Jadi yarna'u Zaidun. Zaidun izin zahir. Isim zahir tu kalau dia dhamir macam mana? Yarna'u huwa. Huwa tu ghaibah. Sebab tu dia kata li'anna dia kata apa? Mithalu dukhuliha 'alal ghaibi. Li'anna lisma zahir min qabil ghaibah. Sebab dia kata misal masuknya yarna'a tu al-ghaib. Masuk atas ghaib. Lepas tu tiba-tiba dia buat contoh yarna'u Zaidun. Sebab apa? Sebab isim zahir tu min qabil ghaibah. Isim zahir dengan ghaibah tu sama saja. Sebab tu dia yarna'u sama. Yarna'u Zaidun, yarna'u huwa. Sama. Min qabili al-ghaibati. Dari sudut ghaibah. Jadi? Qabili yang qibali tu sama. Mana? Qabili yang qibali. Qibali. Contoh ayat apa qibali? Min qabili dari sudut ghaibah. Bolehlah sama. Jangan tengok konteks ayat. Kod lain ke? Mana depan tu, macam mana tahu? Tentangan tu. Ya, 194. Ma'ahu, betul? Kalau qala aulahu ghairuhu. Qala tu titip tindih, bukan aulahu titip tindih. Titip tindih tu silap. Kalau qala jikalau berkata ia seorang musadih lah. Titip tindih dia kata begini, aulahu wa ghairuhu.
Atau bagi mutakallim wa ghairu mutakallim. Sebab apa kena sebut begitu? Sebab tak semesti musahabah. Kalau ma'ahu ghairuhu, itu musahabah. Musahabah ni mana? Kita nak sebut nahnu ni kena ada semua sekali sini. Tak boleh tempat-tempat lain. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kami mewakili orang ramai walaupun tidak bersama-sama sekarang, tapi kami sama sepakat lah. Gitu maksudnya. Tu dia lahu ghairuhu. Sebab tu dia sebelum tu dia bahas tak syarat musahabah ghairihi lahu. Lil mutakallim dia kata falaisal muradu annaha mawdu'atu lil mutakallimi bi syarti musahibati ghairihi lahu. Ghairil mutakallim lahu ail mutakallim. Tak syarat nak kena bersuhbah, sama-sama jumpa, duduk sekali dengan mutakallim baru boleh panggil nahnu tau. Tu. Bahkan mutakallim walahu ghairuhu tu ialah dalam keadaan ramai walaupun tidak bersuhbah dengan mutakallim, walaupun tak berjumpa dengan mutakallim. Tu dia kata lau qala aw lahu wa ghairuhu, itu lebih baik ya. Mana? Aw tu atah tu. Aw kalau ibarat asal aw ma'ahu ghairuhu. Dia copy paste balik. Aw lahu wa ghairuhu. Tu. Aw tu atah. Dia perkataan lahu wa ghairuhu, bukan aw lahu. Aw lahu bukan fi'il ke apa pula. Aw tu atah lahu patu wa ghairuhu. Patu dia silap tu. Titik tindih tu silap. Dia qala lepas qala tu titik tindih maqul qaul. Okay. 192. Qauluhu fi awwalihi ghairuha. Ghairu maknaha. Bukan ghaira, ghairu maknaha. Maksud zarah tu bukan maksudnya di sini. Di sini bukan maksud zarah. Bukan zarah sungguh tak. Lagi? Tak ada. Wallahu ta'ala a'lam.